Day 4, misi mencari whale shark dekat Pulau Tenggol. Semalam aku dah buat 11 dive. Aku tak jumpa whale shark. Hari ni we are going to do another 4 dive. So total 15 dive. And kita nak tengok berjaya ke tak jumpa whale shark. Dapat tengok ekor sikit pun tak apalah dekat Pulau Tenggol ni. So aku boleh buktikan yang whale shark dekat Pulau Tenggol ni sebenarnya bukan orang Terengganu beramai-ramai pakai kostum. Betul tak? So we're gonna do it again today. First stop, Tokong Timur. Macam biasa. Let's go. We are going into the blue. Yes, Bye-bye. let's go. Barracuda, Badfish, Big Drew, and Bella. Last day, everyone give up already. Only 5 people left. Yeah. 5 of us is the last warrior. Fighter. Yeah, we are a fighter. And then we get the whale shark. Yes. Let's go. Go! Don't give up, shark. Don't give up. You still got chance. She woke up for it. Yeah. Exactly. She didn't give up. Start dari blue. Fight current or drift current? Fight current. Then you go on third dive. Morning. Aduh, dekat Tokong Timur pun tak ada whale shark hari ni. Mana guys? Captain, mana whale shark? Tak tahu. Tak berjaya lah. Hari ni misi mencari whale shark di Tokong Timur. Tiada guys. Satu orang lost body tak jumpa. Satu orang lost body. Alamak. Diorang tengah cari seorang lost body. Chinese. Tapi dekat sini current memang kuat gila guys. Aku faham Tenggol ni kenapa banyak orang takut. Sebab kat sini memang kena advanced diver yang betul-betul confident baru boleh main. Sebab boleh cakap every spot dekat sini kebanyakannya current dia kuat. Either kau kena pandai jaga diri ataupun even kau hanyut pun kau kena hanyut dengan body kau. At least kau boleh tembak SMG. Kau tak adalah takut sangat. Tapi bila macam ni kan, satu lost body, satu dah naik. Diorang kena cari. Tu bot tu tengah cari seorang body hilang. Dekat bot aku ada 3 orang daripada bot lain yang naik. Tapi tak kisah pun kalau korang hanyut, korang lost tim korang. Yang penting korang jumpa diver lain, join je group tu. Yang penting korang naik bot. Pergi 5 orang kan, balik ramai tengok ni. Dia pun gelak. Pergi 5 orang, balik bot penuh. Extra divers. Ya, yeah. Shoot up 3 orang extra. Kita cari seorang lagi yang tidak naik-naik lagi. Tapi yang hilang bot lain, semua bot tolong cari. Tolong cari. Nampak? Bagus je. 3 dive lagi, 3 dive lagi. Okay, boleh, memang boleh. Boleh. Okay, kita 3 dive lagi kita cari whale shark guys. Ramai oh. Tadi turun 5 orang, sekarang bot sudah penuh. Ada extra padi-padi. Big friend, new friends underwater. Yeah, new friends underwater. Friend 5 atas 8.
Total dah dive hari ni. Total aku dah buat 15 dive dekat Pulau Tenggol. Hasil dia, aku tak jumpa whale shark. Maybe bukan rezeki aku lah kali ni. Sebenarnya pada aku, highlight Tenggol ni ialah dia punya current. Untuk diver yang suka layan current, suka drift dalam Malaysia, inilah tempat dia. Korang boleh have fun and enjoy current yang memang kuat. Untuk beginner, aku tak suggest untuk dive dekat Tenggol. Tapi advanced diver, pada aku ada banyak spot yang worth untuk korang explore. Pada aku ini antara experience yang best lah dalam Malaysia. Thank you Tenggol. Korang rasa next aku patut pergi dive dekat mana? I guess that's it for misi mencari whale shark dekat Pulau Tenggol. I'll see you guys on my next mission. Bye-bye.